Hello guys, welcome to Hafiz Ash Studio. Dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan cara nak tukar lampu belakang untuk motor RS V2. Yang kat tangan saya sekarang ni adalah lampu jenis LED dan juga RGB. Dia sekali lah kat sini. Okey, kita akan buka tengok. Okey, ni dia punya lampu belakang. Nanti kita akan tunjuklah macam mana cara nak buat dia punya wiring. Lepas tu dia bagi sekali dengan remote. Remote ni korang boleh adjust mode pada lampu tu. Ada banyak jenis mode. Satu lagi dia bagi konektor soket macam ni lah. Jadi pada korang yang nak tahu macam mana cara nak buat pemasangan dan juga buat wiring, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebelum tu kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan button loceng. Dan kepada korang yang nak dapatkan lampu yang macam ni, korang boleh klik je button Shopee yang dekat bawah, ataupun link ada dekat description dan juga dekat ruangan komen. Korang boleh klik dan terus boleh belilah. Okey, jom saya tunjukkan step by step macam mana cara nak pasang. Okey, ni lampu yang barulah. Okey, lampu yang baru dan ini lampu yang lama. Jadi kita akan buka lampu ni dan tukar dengan yang ni. Okey, tool yang korang perlukan, satu screwdriver bunga, Allen key dan juga spanner box lah. Yang ni size 12. Okey, kita buka seat. Kemudian kita akan buka yang ni dulu. Okey. 1, 2. Kalau ikutkan ada 4 lah kat sini. Korang kena buka. Jadi korang kena buka lawan arah jam. Okey, lepas tu yang ni korang boleh simpan lah. Letak kat tepi dulu. Okey, kemudian kita akan buka. Ada kat sini dia ada punya skru. Kat sini ada satu dan dekat tepi ni pun ada satu lah. Okey, kat tepi ni. Dan dekat dalam ni pun ada satu. Kat dalam ni kita kena buka lah. Jadi kita buka aja dia punya skru. Okey, yang ni untuk motor ni dia dekat sini dia dah patah lah kat sini. Tapi kita biarkan je lah. Dia dah patah. Jadi kita buka satu lagi kat sebelah sini. Dan juga dekat dalam ni ada satu lagi. Ni pun kena buka juga. Okey, kita dah siap buka skru tu. Kemudian kita akan keluarkan dia punya cover set ni. Cara dia, dekat bahagian tepi ni dia ada klip. Jadi korang jangan angkat je. Okey, kat sini dia akan sangkut sikit. Okey, kita dah siap buka. Okey, kita dah siap buka dia punya cover dekat bahagian belakang. Lepas tu kita buka dia punya lampu. Okey, kat sini dia punya lampu lah. Kita kena buka. Yang kita buka aja. Okey, kita dah siap buka. Lepas tu ada dekat dalam ni, kalau kau tengok kat dalam tu dia ada dia punya klip. Klip tu kau kena congkel lah. Kau kena congkel. Nanti dia akan keluar. Okey, dah. Lepas tu kat sini, kalau kau tengok dekat tepi sini kan. Di tepi sini ada dia punya soket dia. Okey, dia ada punya soket dia. Ni soket untuk lampu belakang lah. Jadi korang kena cabut. Korang kena cabut dia punya soket dia ni. Okey, korang tengok dia punya soket. Korang tekan je kat bawah, lepas tu korang tarik je. Okey dah, kita dah cabut dah. Lepas tu korang boleh tarik dia punya wire. Okey dah kan. Korang boleh buat keluar lampu. Okey dah, kita dah keluarkan lampu. Lepas tu getah ni korang kena buat keluar. Getah ni kita akan guna semula. Okey, satu. Satu lagi. Okey, dah. Okey, sekarang kita akan pasang lampu belakang lah. Sebelum nak pasang lampu belakang ni, kita kena buka satu lagi klip untuk signal. Okey, korang boleh tengok kat sini ada satu klip signal.
Okay, nampak dekat dalam tu ada satu klip signal. Ni kat dalam ni. Jadi korang kena tekan atau korang tolak keluar. Okay, kita nak bagi wire ni free lah. Senang nanti kita nak tarik. Sebab wire signal dia ada dekat sini. Dia ada dekat dengan soket tadi. Soket yang ni ada dekat sini. Ni wire yang signal punya. Dia ada dua ni. Dua ni adalah wire untuk signal lah. Okey, sekarang ni kita akan pasang lampu yang ni. Sebelum tu kita pasang dulu dia punya getah lah. Okey, dia punya getah dia kat sini. Yang ni korang just buat macam ni je. Korang tekan. Lepas tu korang masukkan. Okey, dah. Dan satu lagi. Korang kena pastikan lah dekat belakang ni dia masuk. Dia bulat je ni. Okey, ni dah okey. Lepas tu yang ni kita akan masukkan dekat belakang ni. Okey, dekat dalam ni. Kita masuk dekat belakang. Kemudian lampu ni kita biarkan dulu. Cuma yang ni kita letak kat dalam ni. Okey, kita letak kat dalam ni. Lampu ni kita biarkan dulu. Sebab kita nak check dia punya wiring. Okey, sekarang kita akan check dia punya wiring. Korang tengok berbeza. Kalau yang ni dia bulat. Dua ni dia bulat. Nampak? Dua ni untuk signal dan tiga ni untuk lampu brake dan juga lampu biasa lah. Okey. Untuk soket yang dia bagi ni kita tak boleh guna. Sebab dia tak sama. Dia tak sama dengan yang original punya ni. Jadi tak boleh masuk. Jadi kita kena buka semula. Kita kena buka yang ni. Okey, kita kena buka semula yang lampu lama punya soket. Cara nak buka dia senang je. First sekali korang ambil benda yang tajam. Okey. Lepas tu korang tengok kat dalam ni ada dia punya klip dia dekat dalam. Okey, ada klip. Korang just tekan je. Tekan klip, korang tarik keluar. Tengok. Dah keluar dah. Dan ada satu lagi lah. Korang follow je step yang sama. Okey, kita dah cabut soket dekat lampu yang lama. Lepas tu kita akan sambung lah. Kita akan sambung dia punya wire ni. Wire ni dia berbeza. Okey. Tiga ni sama. Dua ni bulat. Bulat ni untuk signal. Okey, korang buat keluar lampu. Lampu ni korang buat keluar. Korang letak dekat atas macam ni. Senang nak tengok lah. Okey, lepas tu korang boleh tengok dekat soket ni. Nampak? Yang ni ada satu. Yang ni ada satu. Sini ada dua. Okey, yang satu ni dia punya ground. Jadi korang cocok je warna hitam. Cocok warna hitam. Okey, sekarang kita akan test antara dua ni. Yang ni lampu brake. Yang warna hijau ni lampu brake. Yang warna merah ni adalah lampu malam. Okey. Lampu malam ni korang letak je mana-mana. Letak je atas bawah. Okey, sekarang ni tak menyala kan? Sekarang ni lampu belum menyala. Kita dah sambung. Sekarang ni kita try on kunci. Okey, kita on kunci. Kita akan tengok. Okey, tak menyala. Lampu tak menyala. Maksudnya terbalik. Dia jadi lampu brake. Kalau kita tekan brake dia nyala. Nampak? Terbalik. Ni maksudnya wiring kita salah lah. Jadi kita tukar je. Yang ni. Hitam ni dekat satu. Warna merah ni dekat bawah. Dekat bawah. Nampak? Dia automatik nyala. Kita matikan switch. Dia padam. Kita on switch. Dia menyala. Okey. Lepas kita tutup semula switch. Dan kita akan pasang satu lagi. Untuk brake. Brake dia dekat tepi. Okey, dekat tepi ni brake. Bersebelahan dengan warna hitam. Ni boleh nampak kan? Sebelahan warna hitam adalah brake. Okey, lepas tu kita akan test lah. Kita akan on kunci. On kunci. Okey, lampu menyala. Tengok lampu menyala. And then kita tekan brake. Lampu brake akan menyala dekat tengah. Okey, nampak lampu brake menyala dekat tengah. Okey, itu untuk lampu kaki. Lampu tangan sama je. Brake tangan pun sama je. Tekan. Okey. Kita dah siap lah. Jadi kita boleh pasang dia punya soket. Nak pasang soket ni kita follow je. Letak kedudukan yang sama macam ni. Okey. Nampaknya kedudukan dia macam ni kan.
Jadi korang just ambil je warna hitam ni, masukkan dekat sini. Okey, dah. Yang ni kita PNP, jadi tak perlu potong wire. Warna merah dekat sini. Dan satu lagi warna hijau. Okey, ni kedudukan wire. Kita tengok kedudukan wire. Okey dah, kita dah boleh pasang. Kita pasang dulu untuk testing sekali lagi. Okey, korang tengok dah menyala. Sekarang kita off. Kita on kunci. Okey, lampu menyala. And then kita tekan brake. Kalau korang tekan signal, signal belum menyala. Sebab wire signal kita belum pasang. Jadi kita kena pasanglah wire signal ni. Okey, nak pasang wire signal ni senang je. Sebelum tu kita kemaskan dulu lah wire yang ni. Kita kemaskan dulu. Kita matikan switch. Okey, korang kena kemaskan dulu wire ni. Masukkan semula dekat dalam lubang dia. Okey, dia ada lubang dia dekat sini kan. Okey, dari lubang dia masukkan. Okey, lepas dah masuk gini kan, yang ni kau letak kat bawah. Itu korang just masukkan je. Masukkan sampai bunyi klik. Okey, dah. Okey, sekarang kita akan pasang wire signal. Okey, untuk signal ni dua wire ni. Okey, dua wire ni. Jadi korang boleh pasang. Okey, korang just pasang je. Mana-mana tak apa. Kalau terbalik, korang just pusing je. Pusingkan wire ni je. Okey, satu dan satu lagi. Okey, dah. Kita biarkan dulu. Lepas tu, kita akan test lampu ni. Kita akan on switch. On switch. Okey. Tengok kat sini Korang tengok dekat lampu signal ni. Dia sama ke tak? Okey, nampak sebelah sini. Sebelah sini lampu yang ni. Tengok kiri dan kanan lampu. Okey, kiri dan kanan dia dah betul. Dia dah betul dan kita check double signal. Ni double signal lah. Okey, dah. Sekarang kita akan buat pemasangan wire. Korang boleh tengok wire dia. Okey, ni wire dia. Sekarang kita akan potong. Kepala ni kita tak pakai, kita akan potong. Kita just ambil cooper je. Okey, kita ambil cooper dia je. Lepas tu buat keluar dia punya soket. Lepas tu korang sambung. Dia akan jadi macam ni lah. Okey, satu macam ni dan satu lagi. Yang ni kita pasang dulu. Okey, dah. Dan satu lagi yang ni. Okey, kita potong. Dia kita ambil cooper je. Kemudian kita akan pasang kat sini. Ini pendek. Panjangkan sikit. Okey, dah. Okey, dah siap lah macam ni kan. Lepas tu korang kena ambil tape. Okey, korang kena ambil tape. Lepas tu kita kena tape sikit. Yang ni dia tercabut. Okey, dah. Lepas tu kita akan tape. Kenapa kita tape? Sebab kita tak nak nanti satu wire tu tercabut dan yang kedua kita tak nak dia terkena body. Okey, dah siap. Pasang semula. Okey, dah. Dan satu lagi cabut. Yang ni pun kita akan tape.
Okey dah. Dan kita pasang semula. Okey dah siap. Kita kemaskan wiring. Wiring kita kemaskan bagi cantik. Okey. Yang ni tarik semula, tak nak bagi kena air. Okey, dah siap. Sekarang ni kita pasang semula lampu ni. Okey, kita akan pasang semula lampu ni. Tengok dekat belakang ni. Tengok dekat dalam ni kan. Ada satu tempat lah, lubang dia yang korang kena masukkan. Nah ni. Jadi just masukkan je. Okey, dah masuk. Lepas tu korang boleh letak skru. Okey, letak skru kat sini. Pusing dulu dengan tangan, baru ketakkan. Okey dah, baru kita boleh ketakkan. Okey, dah siap. Sekarang kita akan pasang semula cover set dekat bahagian belakang. Okey, untuk pengetahuan korang, dekat sini dia ada klip kiri dan juga kanan. Okey, kiri dan juga kanan. Yang ni dekat sini ya. Kiri dan juga kanan. Satu lagi dekat bahagian atas ni. Okey, dekat bahagian atas ni dekat sini. Dekat lampu ni. Okey, sekarang kita akan pasang semula dia punya cover set. Dan untuk dia punya inner ni korang kena tolak keluar sikit. Okey, korang kena tolak keluar sikit. Lepas tu baru korang masukkan lah macam tu. Yang ni pun sama. Okey dah, lepas tu korang boleh masukkan lah. Okey, kita dah siap masukkan cover set. Sekarang kita akan skru, ketakkan semula. Okey, kita akan ketakkan semula. Yang dekat bahagian sini ada satu. Okey. Pastikan cover set masuk. And then dekat sini ada dua. Kat dalam ni satu. Okey, dan satu lagi. Okey, kita dah siap pasang skru. Okey, kalau kau nak tukar dia punya lampu, kau tekan je switch ni. Okey, kau boleh tukarlah color macam mana yang korang nak. Okey guys, kau dah tahu kan macam mana cara nak tukar lampu belakang untuk motor RS V2. Ni lampu yang lama, lampu standard. Kalau kau nak jual, kau boleh jual. Nak simpan, kau boleh simpan. Kalau tak nak, kau nak buang, tu terpulang lah. Okey, kalau kau nak dapatkan produk ni, lampu yang macam ni, kau boleh tekan dekat beg yang ada dekat bawah. Ataupun dekat ruangan komen dan juga dekat ruangan description ada link. Korang boleh klik dan terus boleh belilah dekat situ. Okey guys, semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat pada korang. Dan kepada korang yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe dan juga tekan lonceng. Dan kepada korang yang mungkin ada soalan ataupun korang ada nak request video tutorial, korang boleh komen je kat bawah. Okey guys, sekian daripada saya, Hafiz. Assalamualaikum.